Yo guys, welcome to channel IJB Gaming. Dan hari kita akan main game Minecraft. Tapi sebelum kita main, jangan lupa like, comment dan share, dan subscribe. Tekan lonceng di bawah, ting ting ting. Terima kasih. Langsung ke apa guys? Ke gamenya. Okay, kita dah ke gamenya. Sekejap, kurangkan sikit. Tuh, terdengar. Okay, sekarang kita dah ke gamenya dah. Kita spawn kat sini. Astaghfirullahaladzim, baru mulaan. Kita akan ambil kayu ya guys ya. Kita spawn dekat biome salji, tapi di sebelahnya ada biome sakura. Jadi kita akan ambil kayu lebih dahulu. Kerana betul sampai di Minecraft harus mulakan apa? Betul lah, kayu. Jadi langsung kita ambil kayu aja guys. Jangan lupa kita jadikan papan jadikan papan. Dan kita jadikan crafting table dan juga stick 4. Ini bahan tak perlu kita buang. Lepas tu kita cari, betul, kita pergi ke macam bawah-bawah sikit. Kita ambil 3. Ya, hidup di Minecraft begini aja sih. Kita buat apa tu, ambil es batu, ambil batu banyak sikit. Creeper, astagfirullah. Sebaiklah aku rakit inventory tau. Curang sikit. Apalah semua ni Abi. Tak boleh makan lagi Sabi. Tengok X. Kita cuci petoi dulu guys. Kita cuci petoi. Ini tak penting kita buang. Ini tak penting. Tak penting. Tak penting. Tak penting. Nice. Hancurkan dulu biar dia jatuh. Okey, dah jatuh. Buat baru je lah nanti. Cari stable tu. Penat lah aku macam ni. Kita buat baru je lah ke stable tu. Okey, kita akan mencari makanan. Di mana ada makanan, di situ ada saya. Huyau! Ada nether portal lah. Nice. Baca bismillahirrahmanirrahim. Huyau. Bagus, flame. Ni bagus, ada helmet. Ni ada achievement, pakai. Okay, sekarang kita cari makanan. Bye bye. Okay, kita akan cari sebanyak mungkin. Tapi kita perlukan bulu domba untuk buat kasur ya guys ya. Ataupun dalam bahasa Minecraft macam bed. Jangan bed Betul lah, salah. Jalan-jalan je cari domba. Ada ayam. Ayam jadi ayam. Dah mati. Kita berangkat lagi. Ada ayam pink lagi lah. Ada pig ya guys ya. Aduh, tak boleh makan. Haram. Tak boleh makan. Haram. Ingat guys, haram. Babi tu haram. Alamak. Sorry. Inilah guys ya. Pig tu haram untuk umat Islam. Jadi kita jangan makan. Kita makan lembu lah. Makan lembu. Dah beli. Bejir. Apa tu kat bawah? Macam ada. Oh, tak ada lah. Oh, ada apa tu? iPhone ni lagi. Aku tak nak makan iPhone ni tu. Haram tu. Nice. Okay, stable aku dah hilang tadi Sekejap, pakai stable, furnace. Lepas tu kita buat kita buat furnace dulu. Ni, lepas tu kita taruh pig. Masa aku pig taruh kayu. Okay. Aku ada satu kesalahan patutnya. Kan patutnya aku ni kan ada iron. Iron ni patutnya aku boleh bakar, kan? Jadilah iron ore. Ore apa dah orang panggil tu kan. Dan patutnya aku boleh jadikan gunting tau. Gunting.
Tetapi aku punya otak tak terfikir. Tetapi tak apalah, jadi kambing. Jap, ada kambing. Kambing. Betul lah kambing orang panggil kan? Jap, ada daging. Batu. Aku tanam ke batu. Jap, makan. Aku kena buat tilam. Apa? Bunga. Apa lagi bunga? Sini bunga mawar, bunga putih. Apa benda lah aku sebut ni. Ya. Lagi satu. Aku nak kena buat tilam tu. Aku tak nak kena serang. Tidur. Buat ni. Ni. Okey, dah siap. Tilam. Creeper dah spawn. Cepat oi. Creeper dah meletup. Ada satu creeper belah. Tidur. Mana? Tidur. Tidurlah. Alah. Tidur belah tu. Tolong. Alhamdulillah. Dapat juga boleh tidur akhirnya. Astaghfirullah. Aku ni penuh dengan kesabaran tau. Tapi sebabkan creeper sial ni kan. Tidur please, aku nak tidur. Bismillah. Alhamdulillah, tidur. Tak dapat kerja. Sekarang kita dah dapat ni. Lagi kita ambil. Sebab aku tak kena. Gila banyak asyik creeper kat sini. Apa? Creeper ada masalah dengan aku ke? Sebaiklah aku dapat tidur ke. Kalau aku tak dapat tidur ke. Jom kita bakar lagi ni jap. Lama besok lah bakar. Kita akan mencari villager lebih dahulu ya. Jadi sekarang kita cari villager. Ada koal. Kita ambil koal. Dulu. Pergi skill satu kepala. Malas aku nak ambil. Ada banyak domba lah. Sekarang boleh nak banyak domba. Tadi aku pun cari kambing. Sekarang muncul. Sekarang aku kat mana sekarang ni ya? Batu ni buat apa aku ni ya? Ada apa kat tempat batu ni? Apa sih ada kat tempat batu ni? Aku tak tahu apa kat tempat batu ni ada. Aduh. Call. Aku dah main call. Aku perlu ke tanah. Aku cari villager. Adakah villager kat tempat batu ni ya? Stress juga ada iron. Iron okey kan. Nice. No. Okay, dah dapat iron. Lalu lari. Tolong. Tak ada apa-apa pun saja je sebenarnya. Sebenarnya ni. Oh, lari. Wow. Ya. Alhamdulillah jumpa juga tanah tu. 10 jam. Dah iron. Sendawa. Ingatlah, ada rezeki depan mata jangan tolak. Nice. Lagi. Wow, jangan jatuh. Jatuh juga lalas. Aku nak mencarut sebenarnya bertadi tau sebenarnya, tapi baiklah aku ni orang bersabar. Aku sebagai orang yang reti bersabar. Itu maksud aku. Bersabar sama ni ayat ni kan.
Penat lah aku ni. Ada deh. Ini kita menjelajah mencari villager tak jumpa. Oh, villager mana villager? Jadi villager dulu. Aduh, siapa yang setuju saya tambahkan Minecraft? Sila komen kat bawah yang kita akan. Mungkin kalau korang setuju korang komen banyak-banyak kat bawah. Tambahkan Minecraft sampai berpart-part. Okey, setuju. Kalau setuju komen. Tadi ada apa tu orang kata ada masalah sikit. Jadi jom kita sambung Sorry tadi dia punya rekod tiba-tiba mati. Jadi ya, let's go. Jadi ya kat sini aku tak tahu nak buat apa Jadi aku kat sini cuma jalan-jalan cari villager tapi tak jumpa. Tak tahu aku cakap apa. Itu macam bayang salji. Dia bayang salji guys. Cuba aku tak nak berjelajah kat bayang salji dah bahaya. Kenapa bahaya? Sebab nanti kalau aku berjelajah kat situ aku boleh apa tadi? Aku tadi jatuh. Aku boleh jatuh. Bila jatuh tu dah bahaya. Salah sebut. Mana ni Syah? Aku dah emosi lah. Mana villager ni? Ada villager pun setengah jam mau aku. Jangan main-main. Kalau aku cari villager apa baik aku. Dadah. Nice. Kita akan masak daging. Kita akan pergi mining ni guys ya. Kita pergi mining tapi dulu kita akan masak dulu. Apa masak iron dulu lah. Iron paling banyak. Masak je lah. Jadi sebabkan aku tak tahu ni. Kita akan pergi mining. Mining is life. Mining is life. Jadi menunggulah sampai hari ni masak. Tunggulah lagi 10 tahun kemudian. Jadi ni semua dah siap je. Dan kita tinggal nak mining. Tapi korang nak tunggu lagi 6 tahun Tunggu lagi 6 tahun untuk aku masak daging lagi. Tunggu lagi 6 tahun 6 tahun kemudian. Wah. Wow, aku buat apa kat sini? Tolong. Ya sakit. Lari. Aku tinggal satu sini semua. Sudah. Tunggu tempat juga ni. Tepi, babi. Kenapa ni macam ni? Tunggu. Lari. Kita buat apa? Jadi videonya kalau nak korang senang saya main game, kalau korang nak aku main game lagi, jangan lupa komen kat bawah. Senang main game Minecraft lagi. Okey. Jadi ya, sampai sini saja videonya. Jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih sampai tengok sampai habis. Jangan lupa tekan lonceng di bawah. Terima kasih. Bye bye.